nak tanya sekarang pada untuk editing AI. AI Okay. editing. Jadi nak tanya dua hukum. Yang pertama, boleh ke kita lukis untuk jadikan model? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum dia lukis tu orang tu mati tapi dia hidup macam hidup balik. Jadi apa hukum? Baik. Ulama kebanyakannya membolehkan melukis kerana tujuan islah atau maslahat. Adapun lain daripada maslahat tidak dibolehkan. Contoh maslahat ini kita lukis untuk pelajaran. Kita tengok di universiti dekat pelajaran medik dan sebagainya, banyak lukisan-lukisan tentang manusia. Contoh medikal lah, kita mengaji tak, lukisan muka orang, kepala orang, kaki orang dan sebagainya. Itu lukisan orang hidup, tapi ulama membenarkan kerana belajar. Adapun lukis kerana lukis benda-benda hidup ini kerana enjoy dan sebagainya, sebaiknya kita tinggalkan. Kerana Nabi pernah melarang seorang laki-laki yang melukis benda hidup. Lalu laki-laki ni kata, saya tak pandai nak buat kerja lain melainkan melukis. Nabi kata, kalau macam tu lukis yang tidak bernyawa. Jadi dalam masalah teknologi AI ini, kita boleh buat seseorang yang tak wujud, ada di canvas, ada dalam skrin digital kita. Yang pertama apa tujuan? Tujuan kita pertama, kita untuk menjual pakaian. Kerana baju Melayu kita, kuta kita, syarikat, kita tak pakai model orang, kita buat orang lukis dengan AI saja. Maka hukumnya harus. Atau tujuan kita itu untuk apa benda ni, menarik perhatian anak muda datang menengok filem kita ini dan sebagainya. Gambar-gambar seksi sikit AI, hukumnya haram. Kerana haram dilihat. Atau orang tak pasti, jadi fitnah. Orang ini orang mana, nampak macam orang ni, dia ke begini, jadi fitnah. Hukumnya dilarang syarak. Jadi kena hati-hati. Orang yang sudah mati kita buat balik, orang dia jadi mulia, hukumnya harus. Orang yang mati kita keluar balik gambarnya, jadi hina, jadi sedih, ibu bapa dia, kawan-kawan dia, saudara mara dia, jadi haram. Nampak? Ramai kadang kita buat gambar-gambar ulama yang telah meninggal dunia, tapi bila orang tengok dia, orang ingat pada akhirat, rasa bangga keluarga dia. Itu boleh. Gambar fotografi. Tapi banyak gambar fotografi, dia sudah mati, dia buat balik gambar dia. Dia dulu nampak aurat dan sebagainya, masa meninggal sayur nampak underwear dan sebagainya, atau tubik otak, lidah jelek dan sebagainya. Sini tak keluarga dia tengok, aib tau. Haram.